kalau ada satu perkara yang saya ambil daripada Hartini Aziz Afkar ni adalah salah sangka. Kalau kita rasa kita perlukan penjelasan tentang sesuatu tu, lebih-lebih lagi perkara yang daripada hati ni kan, tolonglah luahkan. Cerita ni kalau saya nak katalah takdir itu kejam. Tetapi bila saya fikir-fikirkan balik, dia sebenarnya bermula daripada salah sangka sahaja. Pas cerita ni dia memang ada semua elemen yang menyebabkan sebuah cerita cinta tu sangat menyayat hati lah. Satu-satu daripadanya adalah ni orang ketiga ni. Pandai-pandailah nak guna istilah apa kan. Hartini orangnya berhati sangat lembut. Bayangkan baca buku boleh nangis-nangis sampai bengkak mata. Yang Amli pula dia adalah seorang pengkarya. Jadi yelah dia pun hati lembut lah. Tetapi kadang-kadang kan bila kita berdepan dengan sesuatu ni, kita tak boleh nak dengar cakap orang sangat. Macam Arman, niat dia baik. Dia kata pada Amli jangan terbawa-bawa perasaan. Sebab kena sedar ya, Hartini tak boleh sama dengan kita. Dan dia semata-mata kasihankan kau je Amli. Yang saya rasa kecewa tu sebab Arman dia buat kesimpulan ni daripada surat sahaja. Sebab Amli dengan Arman ni dah duduk jauh. Satu hari si Amli ni tulislah surat mengenai dia dah kenal dengan seseorang dan seseorang ni seorang yang baik. Sebenarnya niat Arman ni baik. Sebab dia kalau boleh tak nak nampak si Amli ni terlampau berharap, sebab kenyataannya mereka adalah tak sekufu. Cuma balik kepada perkataan kasihan tu kan, Buya Hamka pernah mengatakan bahawa cinta yang paling indah adalah melalui jalan kasihan. Anda rasa what can you make from it? Cerita ni dia sangat consistently good, tetapi dalam masa yang sama it's consistently sad. Ketika buku ini dikeluarkan, Aziz Afkar dapat sangat banyak tulisan daripada orang-orang yang meluahkan macam mana kisah cinta mereka tu sangat-sangat menekan, sangat sedih, sangat banyak air mata, kekecewaan. Sampai Arina Wati yang pada ketika itu adalah mentor kepada Aziz Afkar rasa pelik, macam banyak sangat ni surat yang dapat, tak pernah lagi nampak macam ni. Jadi ada rasa curious tak? Kenapa orang pada masa tu sangat-sangat banyak menyambut cerita ni dengan tangan terbuka dan dia nak relate kalau boleh. Siapa yang dah baca buku Hartini daripada Aziz Afkar ni atau teringin nak baca, tolonglah tinggalkan di komen.